Air kopi kuih tak, makan kerang mata beleh. Guana gamuk ni ustaz, guana ni ustaz. Borang isi pitih tak boleh. Nak jawab kan ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Ya? Dan di dalam hadis qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW termasuk yang paling banyak menghibur kepada isteri-isterinya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar orang-orang Habasyah, itu Habsyi, sedang bermain pada hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu senang untuk melihat permainan mereka? Saya, yakni Aisyah, menjawab, ya. Lalu baginda mengirimkan utusan pada mereka, maka mereka datang. Nabi SAW sendiri berdiri di antara dua pintu. Lalu baginda letakkan tangannya dan memanjangkan tangannya di pintu. Aisyah meletakkan janggutnya di tangan Nabi SAW. Kemudian orang-orang Habasyah mulai bermain. Aisyah melihat, kemudian Nabi SAW bersabda padanya, sudah cukup. Aisyah berkata, diamlah. Dia berkata 2 atau 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, sudah cukup? Aisyah menjawab, ya, sudah cukup. Baginda bersyarat padanya dan mereka pun pergi. Kita sambung lagi tentang tugas seorang suami yang menjadi ketua rumah, iaitu hendaklah baik dengan isterinya. Di antara maksud baik ini iaitu menjadi penghibur bagi isteri.
Maksud hibur di sini bukan maknanya hiburan hak kita nampak hari ni. Maksud hiburnya ini menggembirakan hati, menyenangkan hati, menyukakan orang. Itu menghibur. Bila sebut hibur banyak masa. Nah, macam hiburan dengan muzik, dengan nyanyian, dengan bacaan, dengan syair, dengan bercerita, dengan tunjuk permainan, dengan bermain, ajak bermain sama, dengan buat teka-teki. Hiburan Melaka tu. Nah, dengan bergurau, buat kelakar tu hiburan Melaka. Cuma ada batasan. Nah, dia ada batasan. Bukan hiburan, dia ada batasan. Semayang ada batasan. Nabi pernah marah seorang laki-laki yang semayang tak mau tidur. Semayang tak mau tidur. Nabi kata matamu ada hak, mu kena bayar hak mata. Jadi tidur attack, semayang attack. Mana ada batas juga. Padahal semayang ni tak ada hak paling Tuhan suka. Nah, hiburan ni hak manusia suka. Bila hak Tuhan suka pun ada batas, apatah lagi hak manusia suka. Maka Islam bukan agama yang menyekat fitrah manusia, cuma memberi garis-garis sebagai panduan. Maka di antaranya iaitulah suatu hari bermain budak-budak orang Habsyi kulit hitam, iaitu main menyanyi-menyanyi katok kopang. Main menyanyi-menyanyi lah. Main kopang. Kopang tu alat muzik lah. Lepas tu menyanyi dah pula. Menyanyi. Aisyah tengok kot pintu. Nabi tengok, Aisyah tengok dari jauh. Nabi tanya, nak kelih? Gahi tengok. Suka lah. Nabi pun mengisyaratkan ataupun panggil. Dalam hadis lain Nabi panggil. Orang menyanyi dengan kopang tadi, panggil suruh main depan rumah dia pula. Depan rumah Nabi. Bila siapa dekat, Nabi pun letak tangan di pintu gini, supaya Aisyah tak tubik. Tengok kot dalam rumah dah. Maknanya tengok kot dalam rumah. Isteri Nabi kan? Tu dia letak tangan. Jadi Aisyah pun kita kot bawah je lah. Dah dia kecek nampak kot bawah. Main nyanyi gedung-gedang katok kopang. Nabi pun tanya, puas dah? Tak lagi, dia enggak nak dengar orang nyanyi tu. Dia enggak. 3-4 kali dia suruh Nabi diam. Diam tu pasal terganggu dengan nyanyian tadi, dengan muzik tadi. Sampai kali yang ketiga, puas dah. Puas dah. Bila puas dah, Nabi pun mengisyarat kepada kumpulan muzik budak kulit hitam ni supaya main kat lain pula. Jadi sudah di kat lain. Jadi daripada hadis ini diberi komentar yang agak panjang lah oleh ulama-ulama tentang nyanyian dan muzik. Patut huraian-huraian ulama ni yang kita ambil untuk kita berhibur pada zaman sekarang. Tapi kita tak ambil huraian ulama tu, kita ambil hadis tu saja. Dia ambil hadis itu saja, kita pun tafsir sendiri. Tengok boleh nyanyi tu. Lepas tu kita buat muzik. Kita buat akademi Fantasia, ada nah belaka. Tak kena ulama dia buat. Tengok ni, hak boleh menyanyi perempuan ni bukan perempuan dewasa, budak-budak kulit hitam hamba lah. Budak-budak boleh. Sebab tu ulama kata haram perempuan yang dewasa menyanyi di khalayak ramai. Kalau bukan khalayak ramai tak haram. Nampak? Adapun kanak-kanak perempuan maka haruslah kanak-kanak menyanyi, haruslah. Sebab hak ni nyanyi depan Rasulullah budak-budak. Jadi tak betul lah orang yang mengharamkan nyanyian dan muzik semata-mata. Bila nyanyian haram, bila muzik haram terlalu. Jadi tu panggil ekstrim. Ekstrim ni bukan maknanya apa yang seperti yang kita faham sekarang, iaitu berperang. Itu bukan ekstrim. Berperang bukan ekstrim. Ekstrim ni lebih daripada apa yang dibenarkan oleh syarak. Nampak? Ekstrim sangat.